ASB kan dah 35 tahun konsisten, tak ada kerugian dan depa boleh banyak dividen tanpa gagal. So macam mana ASB buat duit? Mudah saja, dia ada 2 teknik. Tiap-tiap tahun dia hantar laporan kewangan booklet kecil dia, tapi orang tak baca pun. So dalam tu dia dah bagi tahu dengan jelas, kami buat duit dengan 2 teknik ni. So teknik pertama, dia bagi hutang kepada kerajaan. Bagi hutang, dia collect bunga, so called interest lah, patuh syariah lah, suku. And then baki yang besar ni, dia tak buat benda lain pun, dia tak berniaga pun kan. Sebenarnya dia beli saham. So ASB ni, dia buat cara yang paling selamat. Dia beli barang-barang keperluan orang. Dia tahu orang Malaysia ni tak boleh lari, semua orang pakai elektrik. So siapa supply elektrik? TNB. Tiap-tiap bulan hang kena bayar juga bil TNB, tak boleh lari. So dia kata okay, kita beli saham TNB. So dia untung dari saham TNB. Yang kedua, dia tengok orang Malaysia ni makan banyak, pakai minyak sawit goreng. So dia kata simple, beli saham SMW. Yang ketiga, orang Malaysia buh duit kat mana paling banyak? Maybank. Kalau penjawat awam tak boleh lari. Pembayaran gaji dari jabatan accountant akan turun ke Maybank kita. So mereka dah tahu ASB buat apa, beli saham Maybank. So walaupun Maybank itu tak patuh syariah, mereka beli je. So ASB dari total duit yang dia ada, 20% tu masuk dalam Maybank. So baki tu boh lah kat TNB sikit, SMW sikit, boh kat Telco sikit, Axiata. So ni teknik ASB buat duit. Sebenarnya dia beli saham je, dia beli dan simpan. Kita pun boleh ikut jerung-jerung ni, beli saham yang sama dan tengok saham apa dia beli, kita boleh follow. Dan sebenarnya ilmu ni lah kita ajar dalam webinar Percuma Niaga Saham.